Menjelang pagi keesokan harinya, ubat kuat muntah jin Abang Badang akhirnya hilang sepenuhnya dari tubuh Pak Pandir. Dia kembali menjadi jantan tulen dan utusan diraja yang gagah perkasa, manakala Mat Jenin pula dah jaga dari angan-angan. Mau taknya, masa dalam angan-angan, company dia tak hantar CP204. Lewat pula submit borang C. Ketakutan denda income tax menghentikan lamunan Mat Jenin. Bang, mari aku tumpangkan dengan motor aku ni. Dengar sini Lang. Kau jangan nak pandai-pandai sebar sebarang rakaman CCTV, audio atau visual dalam bentuk MP4 kejadian kemarin. Dan kalau aku dapat tahu video aku melentik tu masuk TikTok, siap kau! Aku tak nak Mak Ande kecewa tengok laki dia jadi sotong celup tepung. Aduh bos, aku baru nak save kat draft. Okey, dah delete. Kita fokus cari bahan seterusnya. Tebu Hitam Indera Kayangan. Naiklah mereka bertiga menuju ke kawasan paling utara di Nusantara, mencari Tebu Hitam Indera Kayangan. Perjalanan mereka merentasi sempadan terganggu apabila Mat Jenin tiba-tiba brek mengejut. Di tepi jalan berdebu itu, terdapat sebuah kereta Wira Convert Evo 3. Enjin 4G671.8 tersadai. Apa yang pelik, ada satu susuk tubuh manusia menjadi batu sepenuhnya. Lang, kau cuba tengok tu. Muka Mamat Batu ni macam kenal lah. Ini kan driver Grab kita. Lah, yalah Pandir. Rasa aku pun familiar ni. Ini si Tanggang. Driver Grab 5 star kita, baik budaknya. Kumpul duit nak masuk alam. Betul bang, ini Tanggang. FYP kes dia ni bang kat TikTok. Belum sempat jadi kapten laut, dah kena sumpah jadi batu. Kesian, awal sangat dia kena sumpah. At least si Malin Kundang tu successful juga, kaya raya. Sayang kereta geran kat tangan tersadai macam tu je. Macam ni ceritanya. Dia baru dapat job gelap, nak transport parti kat sempadan guna kereta ni. Mak dia dah pesan, menangis-nangis merayu, jangan Tanggang, kerja tu haram, bahaya. Tapi dia degil dan tamak. Dia herdik mak dia, berderai air mata orang tua tu. Terus zap, kena sumpah on the spot kat border ni. Kesian kau Tanggang, gelojo sangat nak kaya. Hari tu dalam kereta semangat cerita sayangnya dengan mak dia. Nyawaku. Kan Lang. Itulah derhaka lagi. Dah jom gerak Pandir, Jenin. Berjangkit pula badi malang dia kat kita nanti. Jerit lebay malang. Tebu Hitam Indera Kayangan kat Cuping dah menanti kita ni. Enjin motor roda 3 dihidupkan kembali, meninggalkan Tanggang yang kekal menjadi monumen penyesalan di tepi jalan. Destinasi seterusnya, Ladang Tebu Gergasi, Cuping,